nak viral ni, nanti ramai orang. Jom. Laju. Korang, kita tekan gambar dulu. Sini, depan. Satu, dua. Manalah orang tak ada yang like pun. Aduh, penatlah tak ada like. Tak apalah, selagi banyak ni like. Penat lagi ni. Weh, baru je upload dah 100 like. What? Aku tak boleh. Kenapa semua orang nampak happy? Aku je yang macam ni. Kalau aku tak join, orang akan lupakan aku ke? Aku penatlah bandingkan diri aku ni dengan orang lain. Lana, kau okey ke? Aku tengok kau macam stres je sejak lu menjak ni. Itulah, dari tadi aku nampak kau main phone je. Jomlah kita pergi makan aiskrim. Jom. Aku okey je. Cuma macam hari ni macam penat sikit. Aku ikut korang lah. Okay, jom. Akhir zaman ni kita ada satu penyakit. Nama penyakit tu FOMO. FOMO ni apa? Fear of missing out. Kita takut kalau kita tak dapat sesuatu yang orang lain dapat. Terasa tak? Kita rasa macam, kenapa aku tak boleh jadi macam dia? Kenapa hidup aku tak macam dia? Kenapa? Lama dah Kai? Astagfirullah, lama Kai. Kau duduk Ustaz Kai. Tengok apa tu? Aku rasa kau kena tengok video ni Kai. Apa tu? Dia berkaitan tentang FOMO Kai. Aku rasa kan Kai, kita dah terlalu jauh Kai. Sebab kita selalu bersama. Tapi kita nak capai kebahagiaan. Tapi kita tak dapat pun kebahagiaan ni. Kita macam busy upload gambar, lepas tu cari attention orang, faham tak? Faham. Ya, kita di mana-mana pun kita selalu upload kan. Kita pergi mana-mana. Dia macam tak dapat. Jadi kita perlu elakkan benda ni kan. Aku rasa kita perlu spend time dengan kawan kan. Masa kita boleh ajak orang jumpa kat tasik esok ke? Idea yang baik juga. Betul. Kita bincang pasal ni. Kita ajak orang supaya tak perlu pun kita nak taksub, tak perlu pun kita nak ujuk riak semua. Ya, betul kan. Best gila ke tak pegang phone? Betul tak? Kan? Baru rasa FOMO betul-betul hidup. Betul? Kadang bukan semua benda perlu perfect untuk bahagia. Aku berperasan kita banyak je ambil momen, tapi tak semua yang boleh dijadikan kenangan. Korang cantik kan langit hari ni? Cantik. Rasa sunyi pun hilang kan? Dah tak payah kerja dia. Hidup pun lebih aman. Ya, hidup ni lagi indah kalau kita betul-betul hadir kan? Terima kasih sebab selalu ada dengan aku. Aku harap nanti kita dapat kumpul sama-sama macam ni lagi. Sama-sama.